Ramadan dan berkah bahawa cahaya membentuk jiwa sabar dan takwa. Tawaduk menahan keinginan dunia, membersihkan hati, menyucikan jiwa. Besar makna setiap ibadah, perbetulkan akhlak di bulan tarbiyah. Perbanyakkan amalan meraih hikmah, agar pahala terus melimpah. Kini Syawal sudah menjelma, mencetus rasa damai bahagia. Takbir bergema menggetarkan rasa syukur kepada Allah yang Esa. Aidilfitri diraih penuh keinsafan, namun bukan sekadar perayaan. Hayati rahmat hari kemenangan, meraihkan fitrah, perkukuhkan iman. Mensyukuri nikmat yang diberi, aman yang terbina bawa harmoni. Saat senyuman mewarnai, doakan keamanan tak dicemari. Ketika yang lain pulang ke desa, memeluk keluarga menyulam mesra. Majlis Keselamatan Negara tetap siaga, menggalas amanah sepenuh jiwa. Saat menyambut Syawal yang mulia, kewaspadaan tak pernah reda. Tiada sedikit pernah terleka, memastikan rakyat terpelihara. Ketenteraman yang dinikmati bukan hadir dengan sendiri, semua kerana pengorbanan tinggi tiap anggota yang setia berbakti. Jauh dari kampung halaman, sanak saudara handai dan taulan, demi negara dan keselamatan, teguh bertugas di perbatasan. Ini realiti yang tidak terlihat. Kewajipan anggota menjaga rakyat. Sumpah perjuangan jadi azimat. Pastikan negara kekal selamat. Buat petugas barisan hadapan, moga dilimpahi rahmat dan perlindungan. Penghargaan tulus atas pengorbanan, khidmat bakti tanpa sepadan. Semoga Malaysia terus aman, dijauhkan musibah, dipayungi keberkatan. Teguh bertahan hadapi cabaran, kekal berdaulat sepanjang zaman. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.